Dah pukul berapa sekarang ni? Sekarang pukul 6. Ha? Pukul 6. Saya tanya awak ni. Ya, janganlah marah. Dah pukul berapa sekarang ni? Khabar pukul 6. Janganlah marah. Bingit le. Dah lewat kan? Lewat apanya? Awal lagi tu pukul 6. Oh, Awal benar. sesuka hati je awak nak masuk office ni Suka hati awak pukul berapa je awak nak masuk? Katilah. Saya cakap dengan awak semalam pukul berapa? Pukul 6. Kamu khabar buka. Awal pagi kan? Pukul 6 tak ada kamu khabar awal pagi. Kan? Aku pinjok kamu lagi kan. Tapi sekarang awak tengok dah pukul berapa? Pukul 6. Awak ni Sorry. Awak ni betul-betul dah bukan seorang pekerja contoh yang baik dekat office ni. Okay, sorry. Dekat tempat kerja ni. Okay, sorry. Tak sengaja. Ni nak marah. Kau majuk. Ingat, Okay, ingat. saya bagi awak amaran terakhir. Okay. Kalau esok Esok confirm dah tahu awak datang lewat juga sama macam hari ni, siap awak. Majuk. Okay. Saya tak teragak-agak untuk pecat awak dari sini. Okay. Mark my word. Okay. Saya tak main-main Okay. Ingat, Ya, ingat. saya majikan bos dekat sini. Dan saya paling pantang orang yang tiada disiplin. Okay. Orang yang tak punctual dengan time dia. Okay. Sorry, tak sengaja. Awak ingat baik-baik. Ya, ingat. Kalau awak nak dengar sendiri dari mulut saya keluar, you are fired! You are fired. Dengar tu. Awak buatlah. Okay, buat. Saya nak tengok dan perhatikan esok. Mana? Okay. Sekarang ni awak keluar. Nak keluar di mana? Ada rumah saya kat sini. Nak keluar di mana? Apa lagi awak duk terjegat kat situ? Ni bilik saya sini. Apa punya? Apa elak Dengan muka 5 sen, 2 sen, 1 sen tak berguna kat saya. Saya je. Apa? Nak menagih simpati lah konon. Nak Saya takkan termakan dengan muka awak yang macam itu. Sekarang awak keluar. Saya nak awak keluar sekarang juga saya cakap.